Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan nak umum raya, tapi nak umum bahawa Nindya 3.0 kembali menemui anda selepas kita berusaha untuk memastikan Nindya tidak akan pupus. Saya kena berterima kasih kepada abang saya, saudara Izahatan, kolaborasi bersama Nindya 3.0 dan juga Cakap Sukan. Yep, Ben. Bang, satu kerjasama yang diharapkan akan menjadi mantap. Amin. Kalau Gamak Piramli dia kata, Nindya. Terima kasih bos. Allah selamatkan bos dunia akhirat. Tapi orang ramai banyak tanya tu kan, kenapa Nindya 3.0? Nindya 3.0 ni simbolik dia adalah saya bermula dengan meletupnya bola mamak masa tu. Orang ingat. Okey, betul. Selepas bola ramai mamak, orang rindu bola mamak tu. Betul. Kan? Yep. Sampai ke abang nak pergi chop apa di airport pun orang tanya bola mamak. Betul, betul. Masih so lepas bola mamak dia ada Nindya. Okey. Nindya ni aspirasi saya ambil masa PKP ya. Okey. So daripada bola mamak TV, Nindya media sosial, Nindya ke TV. Tu di Insta Live Insta Live. Insta Live. Okay. Dengan penolong jurulatih bawah 23 tahun kebangsaan. Okey. Nama saya rahsiakan. Kerana berada di Thailand sekarang. Kita harap dia bagi betul-betul menang lah kan. Jangan macam alasan banyak sangat lah. Kan? Bagi menang. So selepas Nindya ini seolah-olah dikatakan mungkin tak menepati buat memang apalah. Okey. Abang punya brain abang ni membuatkan saya ambil keputusan. Ambil keputusan kita adakan Nindya 3.0. Ya. Pasal saya rasa Nindya tu sendiri dah ada satu branding yang bagus. So why not kita teruskan dengan platform yang berbeza. Kalau dulunya di broadcasting, tapi sekarang kita buat platform di social media. InsyaAllah saya yakin bahawasanya penonton ataupun fans Nindya tu merindui Nindya 3.0. Ramai yang tanya, siapa guest? Ya, betul. Guest dia orang rindu dengan guest-guest tu sebenarnya kan. Bukan guest masak ni. Betul. Tetamu. Dan guest yang kita bawa ni pun bukan calang-calang kan, bukan biasa-biasa bukan kan. Kaling-kaling. Bukan kaling-kaling. Okey, untuk episod yang pertama ni saya berbesar hati untuk membawa dua sahabat saya. Seorang yang tak tahulah dia saya dengan dia okey, dia okey. Dia banyak membantu masa dia jadi jurulatih pun. Tapi lah ni dia ada mana-mana tim yang lepas ni nak merehatkan mana-mana jurulatih? Sedia. Tidak lain tidak bukan Rizal Zamri Yahya. Terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Hafizal dan juga saya panggil Tuan Izhar. Jangan. Dia macam polis. Handsome dia ni macam. Kerana episod pertama telah menghadirkan saya di sini. Saya pun bukannya awak pernah masuk bola mamak? Ya, berasing dengan bola mamak dengan Nindya. So sekali lagi lah saya mengucapkan terima kasih kerana pada saya satu kebanggaan ataupun keistimewaan diberikan pada saya pasal ni episod yang pertama. Kalau 2-3 tu saya macam tak terkejut sangat. Awak memilih jugalah. Bukan. Sebenarnya memang kita dah tunggu dia, bukan dia tunggu kita. Saya pilih on. Okay. So terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Awak melihat kami berdua berjalan di atas platform yang berbeza. Tetapi itulah kadang-kadang orang kata kita ni kaki jilat lah, kaki apalah. Tapi apa yang keluar daripada hati dan naluri kita adalah apa yang kita rasa. Ya, betul. Sebenarnya rancangan-rancangan sebegini saya perlu teruskan sebab ini membagi information kepada pendengar-pendengar, input yang knowledge yang baru. So perkara yang kita bincang ni kan bukannya orang cakap apa ni, ini semua untuk tuan umum supaya mana-mana pembelajaran yang baru. So dia orang boleh tahu perkembangan semasa dan sebagainya. So saya rasa tak salah untuk kita teruskan, bukan kita, saudara berdua ni meneruskan Nindya 3.0. So saya mengharapkan rancangan ini akan lebih berjaya insyaAllah. Legend tu kan, legend tu. Mukadimah aja tujuh. Lahir di Johor, lepas tu dia melantau Kelantan, lepas tu balik Johor, pergi Negeri Sembilan. ATM. Pasal apa tak sebut Negeri Sembilan? Dia ni tak boleh dengar nama Kelantan. Negeri Sembilan dulu. Kenapa dengan Kelantan? Kita simpan. Baik, tidak lain tidak bukan. This is the only, the one and only yang kita tak priority bang. Yes, of course. Kita dah bincang. Kalau kita buat first episode je, orang ni kena ada. Kalau selagi dia tak ada, kita takkan start first episode. Kalau kata kita kena tunggu dia naik ferry pun. Betul, kita tunggu. Awak buat terkejut macam ni. Datuk Richard. Ya.
sekali. Ya, one time. One time je. Sebut betul. Saya takkan sebut Dato' Richard untuk kali kedua. Betul. Saya sebut sekali je. Baik, boleh terima. Dato' Richard boleh terima. Tapi hari ini yang Puan Luar ni ada bersurat di parlimen ke apa batik hari Khamis ni? Ada usul apa nak bawa hari ni? Ikut konsep. Okey, Tak, baik. konsep ni saya bawa daripada dulu tu. Okey. Memang satu perjalanan jauh lah dalam kekerapan sahabat kita kan. Datuk rindu bola mamak dulu kan. Ini sudah kita tentu kembali. itu identiti kita. Kita sama-sama memperjuangkan program tu, lepas tu India. Satu perjalanan yang jauh lah bagi kita. Tapi yang saya cukup tergerak hati adalah kita tak putus asa. Di mana jua kita berada, yang penting adalah pendengar di luar masih lagi merindui kita. Apatah lagi belentiak kita dok ni. Ini lagi satu. You tak payah cakap lah. Tapi kita dah create. Yang penting is good TV. It's good program. Sebab demand tu ada kat luar. Kalau tidak bertanya, Fiza pergi mana? Izzatan pergi mana? Nak picop dekat immigration job ni. Ni muka macam kedai. Nama sendiri dia tak panggil. Dia panggil, ni India, woi. Tu apa pentingnya program macam ni tu sebenarnya? Dalam industri lah, untuk industri. Ya, ini adalah satu. Tu ikhlas tu tak mau nak jack-jack. Ini satu pesada yang besar. Ada isu-isu yang kita bentang atau kita wawarkan. Ada orang di luar ni mungkin dia rasa macam segan. Kalau kita tak cakap, siapa nak cakap? Kedai kopi dah cakap. Betul. Biar kita guna platform yang resmi macam ni, kita wawarkan, dia jadi lebih murni, lebih dipercayai dan lebih dihormati. Tengok cikgu-cikgu cakap. Teratok. Teratok elok. Dia ada kat sekolah nak macam mana pembangunan. Kan? NFDP. Aduh. Sebab tu saya tak boleh lawan. Kat situ pula kau hantam aku. Tapi tak apa. Demi India 3.0. India. Okey. Untuk episod pertama ni bang. Yap. Tapi saya rasa kekok abang. Kan? Tak, baju abang dengan bantai ni sama baju saya tukar bang. Okay. Dia blend lah. Itu blend lah. Cantik lah. Nampak berbeza sikit. Okey. Pasal tadi producer dia tak beritahu. Tak beritahu. Okey. Untuk episod yang pertama ni kita akan berikan fokus kepada saingan final Piala FA yang akan berlangsung pada 14. 14. Yep. Pertemuan di antara pasukan Johor DT dan juga pasukan Sabah bang. Ya. Okey. Yep. Banyak polemik berlaku bang. Betul. Semi-final. Betul. Pasal orang jangkakan pasukan yang lain ke final. Tapi akhirnya pasukan lain yang rezeki dia ke final. JDT dengan Kuching City, saya rasa satu game yang team to watch lah for the next year. Yep. Kalau Kuching maintain, ada tambah nilai yang baik, saya rasa antara team yang saya rasa solid Zal. Betul, saya pun setuju lah. 2 tahun perkembangan ditunjukkan oleh coach Aidil. Saya rasa memang dah bentuk satu pasukan Kuching tu keluar daripada kepompong yang lama. Sekarang sebelum ni kita tahu macam Sarawak, Kuching sebelum ni berada di pertengahan liga ataupun di bawah liga, tetapi dengan kemunculan Aidil memberi nafas baru kepada pasukan Kuching sendiri. Kalau kita tengok kalau game-game dekat Kuching, penonton dah mula datang membanjiri stadium. Betul. Walaupun lawan dengan mana-mana sebab apa? Pasal dia ada aura kemenangan tu. So penyokong semua datang, memang kalau datang stadium okey. Ada sesuatu yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Kuching dan bagi result yang baik pada para penyokong. Saya rasa satu kredit yang perlu dipuji lah, usaha pengurusan Kuching dan juga kombinasi coaches dan juga jurulatih. Dan kita nampak sekarang ni pun inilah hasil. Datuk rasa adakah benda ni disebabkan kadang-kadang pengurusan tu mempengaruhi persembahan pasukan tu? So Datuk rasa Kuching City punya performance sudah tentu kerana dia ada tim di sebalik tim. Apa yang berlaku di pengurusan dan juga barisan kejurulatihan, ia adalah impak kepada pemain yang akan beri sumbangan. Kalau sekiranya benda-benda lain yang tidak sesuai atau tidak selesa oleh pemain, hal ehwal kebajikan mereka tidak dijaga dan sebagainya, mereka tidak akan bagi sumbangan yang maksima. So saya rasa team behind the team ni, pengurusan, jurulatih, barisan kejurulatihan, promosi, saya rasa itu adalah tambah nilai untuk pemain dan pemain juga ingin ke pasukan itu. Pada musim yang baru kata okey, mereka tidak akan ragu-ragu tim ni boleh pergi. Saya selalu katakan bagaimana man management dalam dressing room. Betul. Ada setengah meletakkan tugasan itu kepada coaches. Ada setengah dia akan ada suang. Dia kalau datang bawa kita bermain demi lencana di dada, kita bermain bersungguh-sungguh untuk pasukan.
14 tahun dulu pun macam tu. Betul itu ayat lama, itu Demi ayat lama. rencana dia 7 bulan tak payah. Sungguh-sungguh saya sanggup 7 bulan. Betul. Tapi Cik Rizal jangan terasa. Betul. Saya kata di Mongolia ni. Bukan buat kita. Dia satu tim di Mongolia, satu di Zimbabwe, tak sama. Okey. Management, kalau saya guna perkataan bahasa saya lah. Kalau hang mai bawa senyum, semalam pun dah senyum dah. Betul. Tapi kalau bawa beg, Ya. Ya, betul. betul tak? Betul. Dah terbukti. Ini normal. Dah terbukti. Realiti dia. Ya, realiti dia. Realiti Itu sebagai seorang realiti pemain dia bola lah. sepak. Kan? Macam Datuk cakap, saya setuju pasal apa-apa pun bermula daripada management. Sama ada dia support coach ataupun tidak. Support pemain ataupun tidak. Persediaan untuk pasukan dah tentu datang daripada pihak pengurusan. Contoh bajet untuk buat tim tahun depan dan sebagainya kan. So mesti ada persetujuan daripada pihak pengurusan, kedua-dua pihak dengan jurulatih. Dan kita nampaklah hasil macam kucing sekarang ni. JDT is JDT. Okay. Kita dah tahu dia akan mara ke pentas final. Ya. Saya rasa, tetapi game tu adalah game yang saya nampak ideal turun dengan mentality all the way attacking. Ya. Good fight actually, good fight. Ya. Itu tidak dinafikan. The only best way to defend is to attack. And corak permainan yang diperagakan oleh Kuching City adalah memberi isyarat awal mereka ni bukan calang-calang tim yang boleh digolekkan macam tu. Bermakna dia beri sedikit kekangan dan keamatan terhadap JDT untuk if you want to defeat me, you got to work very hard. Kalau tengok Zal mungkin dua-dua ni. Ya. Bukan. Legend. Dia pun pegang ni menatang ni. Ya. Dia pun tulis-tulis semua ni atas ni. Okey, terima kasih pada kita punya apa nama? Art director. Art director Fakri Jangan yang buat cakap prop man. Art director. Okay. Dah settle. Okey. Dia sebenarnya kalau tengok JDT saya ambil paling basic lah. Saya punya mentor coaching ni Datuk Icah. Dia kadang saya buat ulasan dia kata, okay, good point. Impressnya saya dengan JDT ni, of course tim lain pun akan buat. Tapi impressnya saya adalah bagaimana we go to basic. Basic tu maksud saya adalah triangle. On attacking side, on defensive side. Dia pergi tak akan pecah. Ayat selalu saya guna, kita pi sama-sama, kita balik pun sama-sama. Kita tak ada pi sama-sama, balik ada 3 orang je. Tinggal. So compress di bahagian tengah, dia allocate siap-siap Razal. Satu yang kita tengok JDT macam Pizza cakap dia, tactical discipline dia orang. So pemain of course dengan kualiti yang dia ada. So cara dia menyerang, option yang banyak. Dia tak ada menyerang melalui tengah aja, dia ada kiri dan kanan Aribas, dulu Arif Aiman. So sekarang ni striker Jairo, Bekson, Heberty. So cara dia menyerang tu dia berbagai bentuk serangan. Tu kadang-kadang mana-mana pasukan agak sukar meramal. Baca, Betul. Kita tutup yang ni, dia ada player yang sebelah sini. So pengalaman saya sendirilah. Melawan JDT memang satu perkara yang orang cakap kita kena buat homework yang lebih lah. Contoh macam kata kucing. Macam Datuk cakap kenapa dia menunjukkan satu gaya permainan yang boleh melawan. Pada saya pasal kucing pun ada quality player yang baik. That's why dia lebih open, lebih berani untuk take a risk. Dan kita tengok dah 3 game JDT lawan kucing, memang fight game and then scoring dia pun sikit je. Margin dia 1-0, 2-1, 2-0. Itu je. Tak dapat pada tim-tim yang lain. So balik pada apa yang Rizal kata, yang Gabam berkata yang diamond formation. Diamond formation ni kalau betul-betul fokus pada aspek tactical, dia ada 5 zone attacking movement. Dia boleh menyerang daripada kanan. Abang 5 tu apa dia? Ya, dah sabar main. Sabar. Tak payah catat lagi. Dia ada 5 zone attacking. Dia boleh, dia sebab diamond kan. Okay, dia boleh serang daripada kanan, dia boleh serang daripada kiri, dia boleh serang daripada belakang, dia boleh serang daripada depan dan dia boleh serang daripada overlapping. Sebab bentuk diamond ni membolehkan mereka, diamond tu kekal. Diamond bentuk formasi tu kekal. Badan berubah. Kawan ni pitang ni. Boleh. Bermakna itu yang balik pada apa Rizal kata, susah nak ramal. Kejap ni dia dah bawah, kejap ni pop dia sudah buat overlapping. Nombor 2 sudah overlapping. Tapi diamond tu remain. Posisi dia punya formasi kekal. Badan berubah. Sebab tu susah nak fix. Kalau
Dulu 442 aku kata, hang mesti jumpa saya, aku jaga hang habis. Macam dulu tu aku Lock jaga terus. hang. Traditional. Lock, aku lock. Lock. Sekarang ni nak lock siapa kejap lagi muka ni, kat gym muka ni, muka ni. Pening lah. So this is the beauty of the triangle diamond formation yang diperagakan JDT. oleh JDT, dan bagusnya semua profil yang main tu boleh mengalas tugas tu. Itu yang susah nak ramal tu. Functional. Aku lempak hantar ni pun boleh main. Boleh main. Angkat tangan sini boleh attack sana. So you sudah okay. Of course dalam dressing room, opponent coach pun dia kata, okay, sekarang dia pemain macam ni kan, okay, tutup sini, tutup ni. Pak second half pula formation tukar pula. Formation stay. Orang lain pula attack. Overlapping pula pergi dari belakang. Siapa pula jenuh nak jaga. So kalian bersetuju, saya katakan this is apa yang membezakan tactical wise about JDT dengan other team. Betul? And quality players. Yes, well, Of course dia ada profile lah, profile positioning players ada. Itu kita dah kupas tentang kucing dengan JDT. JDT. Ya. Sekarang ni abang ada kamera. Kenapa abang tak guna kamera? Kamera? Kamera memang? Tak, kamera. Kamera ni boleh tengok. Oh. Kalau setakat buat perhiasan, baik, tak payah letak. Jadi kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini kita cerita pasal kamera. Pasal apa tak guna kamera? Pasal apa? Benda dah ada. Benda ada. Bukan free. Bayar mata tak? Betul. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Okey, kita kembali dengan Ninja 3.0 Ban. Yap. So segmen yang ataupun topik yang kita nak bincang seterusnya ni, rasa-rasanya panas ke? Dia hidup ni bang, Ya. dia bergantung kepada nawaitu dan juga hati. Kalau hati ni busuk, Alamak, dia akan nampak busuk. betul? Saya pegang macam tu lah. Okay. Tapi kalau hati tu melihat kepada benda yang positif lah. Tu soal kehidupan. Okey. Ni kita ni sekarang cerita tu soal kamera. Soal kamera. Soal kamera. Pastinya kalian sudah pun mengetahui bagaimana isu VAR tidak digunakan pada pertemuan di antara pasukan Sabah dan juga pasukan Selangor. Berdasarkan peringkat separuh akhir yang FA Cup baru-baru ini mencetuskan pelbagai polemik dan juga perception yang nyata mengundang beribu komen. Betul. Okay. Saya Ketidakpuashatian. saya melihat kepada persoalan pertama. Yep. Yang hampa beli mahal-mahal ni, pasal apa hampa tak guna? Okay. Boleh letak macam perhiasan je. Maksudnya MFL sebagai badan induk yang control the league, masa tak ada VAR, Biar dapat tanya. dapat tanya. MFL beli pula. Beli. Lepas tu referee pula acuh tak acuh, nak pakai tak pakai. Ya, kita ketahui. Keputusan last dia adalah dia akan buat keputusan. Tetapi kalau insiden ini berulang berkali-kali, anak buah terbit bubuh TV besar mana lagi? Betul. Dia sebenarnya kalau kata insiden itu tidak meragukan, kemungkinan orang tak kisah, kan. Tapi bila satu-satu kejadian tu meragui, dan dalam masa yang sama ref tidak menggunakan facilities yang ada yang sepatutnya, itu yang orang mempertikaikan dan juga orang akan kecam. So Rizal sendiri rasa macam mana bab tentang VR? Pada saya tujuan VR, yang pertama kita rujuk pada tujuan VR tu diwujudkan adalah untuk membantu pengadil untuk membuat keputusan yang Betul. yang tepat. Mana-mana kejadian, kalau benda tu memerlukan kita tengok pada VR, saya rasa pengadil perlu tengok. Pasal ini keputusan, ada kemungkinan keputusan menang, keputusan kalah, layak dan sebagainya. Ini adalah penting, sebab tu VR kita di Liga Malaysia pun sekarang dah pakai VR. Pasal sekarang Liga pun semua dah ada VR. Pasal benda tu penting untuk membuat keputusan pengadil, membantu pengadil membuat keputusan yang lebih tepat. So dalam banyak-banyak kejadian, macam Hafizah cakap, benda tu berulang dan sebagainya kan. So masih lagi tidak ada kepuasan ataupun kepastian, tanda tanya daripada kebanyakan fan dan sebagainya, kenapa masih lagi ada VR, masih lagi ada kelemahan yang ditunjukkan oleh pengadil perlawanan dan sebagainya kan. So benda tu saya rasa tak patut berlaku. Tetapi ada kemungkinan juga kita punya VR ataupun kamera tu tak cukup banyak untuk kita menilai setiap kejadian di setiap angle. So pada saya, kalau penambahbaikan
perlu adanya lebih banyak dana untuk melebihkan kamera tu supaya setiap kejadian tu kita dapat meneliti atau buat keputusan dengan lebih baik lah. Betul. Saya setuju yang Rizal kata bahawasanya memang VR ni dia ada grade dia. Dia ada C grade, B grade, A grade. Tapi ni dah ada tapi tak, walaupun C tapi tak guna. Pada saya tak patut lah sebab kalau kita pergi specifically perlawanan antara Sabah dan juga Selangor tempoh hari. Pada saya tak sepatutnya berlaku. Sebab walau macam mana sekalipun dia membantu keputusan pengadil. Walaupun ada 3 lagi pengadil yang dalam VR tu yang saya pada pandangan saya dia akan memberi pandangan kepada pengadil yang berada di tengah. Sekurang-kurangnya keputusan yang penting saya rasa pengadil perlu rujuk kepada VR untuk dia memastikan keputusan yang dibuat tu tepat. Dalam dia merenung dan memikir secara logik dia lah bagi pandangan dan pendapat peribadi saya lah kan. Otai secara peribadi. Ya itulah. Kita kena berhemah lah. Berkecek peh, dia berhemah lah. So yang jadi semifinal ni satu pentas yang penting. Maksudnya hampa tak boleh letak hak yang betul. Kerana itu ibarat final untuk 4 tim yang sedang main. So kenapa tidaknya masa dan ketika inilah peralatan macam ni harus diguna pakai untuk mensyorkan satu game tu berjalan dengan lancar. Okey. Ya, macam Gabah kata, saya setuju keputusan muktamad adalah pengadil. Betul. Tapi kalau wujudnya all this technology, kenapa tidaknya tidak gunakan teknologi ni? Kenapa kita wujudkan suasana ni supaya kita peratus kesilapan atau kita tidak ketepatan tu berlaku, membantulah VR ni. Tapi balik pada berapa kamera ada pada tempoh hari? 6 kamera, 5 kamera. So saya masih lagi soal apa akan jadi kenapa you nak kena persoalkan benda tu sedangkan kamera dah ada tu? We put aside. Yes, fine. So saya mensoalkan kenapa tidak guna hikmat itu dan pada hal yang paling kritikal adalah reverse camera. Okay. Yang akan bagi keputusan yang paling hampir untuk buat keputusan. Reverse camera. Itu option yang terakhir. Reverse camera. Kalau reverse camera pun tak nampak, then insan yang digelar pengadil tu akan buat keputusan mengikut kebijaksanaan mereka. Okay. Tetapi 3 orang kat atas bilik tu, so bukan berapa pasang mata. Dia akan bantu. Betul. Tapi dia tak akan pengaruh dia akan bantu. Okey, keadaan dia macam ni. Keputusan buat. Kita pun tak rujuk. Okey, kalau you tak rujuk, fine. Kalau katalah buku katalah Undang-Undang 14 mengatakan gol. Okeylah buku katalah. Tapi berapa banyak penonton yang melihat game tu live. So yang timbullah keraguan, ketidakpuasan. Di situlah orang petikai. Yang ada teknologi pun petikai. Apatah lagi dulu tak ada teknologi. Itulah dia panggil, sorry lah, ini bahasa orang Melayu kata referee kayu. Dia kata macam tu. Pasal apa gelaran kayu dia bagi? Pasal hambat keputusan kayu. Bukan marah. Aku nak abak. Tak, bukan Datuk kata lah. Orang lain kata. Orang lain kata bukan sini, tempat lain. Tapi okay, straight to the point. Yeah. Datuk tengok game tu. Yeah. Okay, penalti. Yeah. Red card dan juga gol. Tiga insiden tu, Datuk rasa it's an uncalled for. Saya boleh cakap dah sekarang. Tapi keputusan dah sudah. Ya. But it's an uncalled for. Kalau you rujuk itu, mungkin keputusan berbeza. It's different. Itu maksud saya. Sebab saya bayar, dia bukan free. Saya bayar. And you give me this type of result, you kill my team. Kalau I'm supporting maksud Datuk pergi beli tengok tiket. Saya beli tiket tak ada free. Pergi bayar mahal. Bahaya. And then katalah saya ada team nak nyokong. You buat macam tu kat saya punya team. Tak, saya murka. Perasaan yang sama juga. Berapa ribu sebab dia akan mengundang. Saya katakan kenapa saya bimbang. Kalau ikut pun saya perlu memikirkan yuran anak saya dekat UiTM daripada duk fikir benda yang tapi when passion is there, anak dah masuk UiTM ingat. So bila passion tu ada, Zal, saya selalu cakap dengan Izzah,
Pi stesen minyak baru nak pupuh. Zal, apa semalam VR tak pakai? Siapa saya? Pi Maidin. Bang, semalam tak patut bang. Patut VR kena guna bang. Jadi saya nak jawab macam mana? Ya, betul. Pada saya memang macam Datuk cakap lah. Big game. Dua-dua tim nak pergi final. So mesti ada keputusan yang adil kedua-dua pihak. Pada saya. Selangor mesti dia mesti tak puas hati. Of course. Penyokong dia mesti tak puas hati. And then ada siaran ulangan. Yeah. Ada ulangan yang menunjukkan bahawa perkara keputusan keputusan pengadil itu tak tepat. So jalan untuk tepatkan keputusan pengadil adalah VR. Tapi masalahnya VR tak guna. Yeah. So itu yang pertikai kan. Dia bukan zaman sekarang ni pula, fans, dia orang boleh buat VR sendiri. Ya, betul. Dia orang boleh playback, dia orang boleh slow motion, slow mo, dan dia orang boleh identify, dia orang pula boleh kaji benda tu. Aku punya VR benda ni tak, keputusan dia tak betul. And then tak ada penjelasan. Ya. Selepas tu tak ada penjelasan. Dah viral perkara ni apa semua, tak ada penjelasan daripada mana-mana pihak mengatakan, oh ini kesalahan ni macam ini, yang ini kesalahan macam ini. Ada penjelasan. Ya, mesti ada kesalahan macam ini. So masing-masing kena faham. Barulah pemikiran tu. Siapa nak jelas kan? Dia macam tu dulu kan, sebelum VR. Bila isu-isu macam ni timbul, dia orang punya RA kan, yang referee assessor, dia bagi tahu pengadil tu dia buat pada saat itu dia buat keputusan. Tapi hampa ni lepas game apa tengok TV apa petikai. Itu dulu. Okey. Boleh ambil gunalah, tak apalah. Sebab dia sebagai insan kena buat there and then. Tak boleh tunggu. Kita boleh lah tengok replay apa boleh. Itu dulu. Betul. Okey, kita bukan okey, kita salah lah. Lah ni salah dia apa? Dia apa pakai kamera ada apa saya tak rujuk. Oh, marah. Adik. Marahlah, tim aku kalah. Oh, betul. Bawa tenang. Ni peraturan mesyuarat. Okay, so that mean Datuk dan Rizal, kita perlu panggil referee luar untuk final? Pada saya tak memerlukan referee luar sebenarnya untuk kita final dan sebagainya. Kita juga ada referee yang lebih qualified. Kita ada ramai referee FIFA sekarang ni yang Malaysia ada. So bagi peluang dia. Cuma macam kita cakap tadi dah, keputusan tu kita nak tengok fair game antara kedua-dua belah pihak. Tak kira mana-mana lawan, Selangor, Sabah, final agility, Sabah dan sebagainya. Kita nak tengok fair game and then enjoy the game. And then keputusan tu sekarang ni banyak bantuan. Contoh VR membantu dan sebagainya. So keputusan yang tidak sepatutnya tak akan berlaku lah pada saya. Pasal pertolongan tu banyak sangat. Okey. Tok, sebelum ni kita panggil Jepun tu. Dia ada pro dan kontra. Okey, kalau kita panggil luar, dia ibaratkan fair lah. Tak nak bias. Okey. Tapi kalau mamat tu pun tak rujuk pun, dia pun kena harga. Ada banyak dia pun kena. Amai lo ke mana pun, ampu tak rujuk, ampu sama jugalah. Tapi dia kena lagi teruk tu. Lagi teruk. Lagi teruk dia kena. Netizen Malaysia ada askar dia. So Tak boleh tahan. Saya ingat dia berhenti jadi pengadil tu. So dia macam gambar Piramli dulu lah. Hidup pun susah, mati pun susah. Mati pegang bendera. Itulah akan jadi Nawatu. Jadi kita harapkan sebenarnya final 14 bulan ni kita akan dapat pengadil yang, to be honest, both party FM dengan MFL kena betul-betul take it serious benda ni. Sebab apa? Ni baru FA Cup tau. Dia akan membawa lepas ni Challenge Cup, Piala Malaysia. Dia akan effect bang. Ya, betul. So MFL dah buat kejohanan pengadil daripada FM. Jadi kalau lah ini saya membawa suara penyokong-penyokong, kalau boleh tu bagilah hak yang bukan tak elok. Betul. Bagi hak ready sikit. Jangan spoil mood final. Ini final ni kan. Jangan spoil mood final. Okay, kerana mood final ni sedang dirasai seperti yang kita tengok ni. Abang. Yep. Ni duk promo lah ni. Duk promo. Kepada anda fans JDT dan fans Sabah. Yang berada, nampak bila faktor usia nampak jauh sikit. Ya. Okey. Dia apa harga tiket? Bukan tiket. Tiket. Saya tiket tu Negeri Sembilan dengan Melaka je. Saya beranak luar negara lain sikit. Tiket. Okey. Negeri Sembilan lain. Okey, 14 Disember Stadium Nasional Bukit Jalil. Harga GA50 General Admission RM50. Untuk General Admission GA70 RM70. 150 Premium VIP Grandstand RM200. Jadi pembelian tiket ni anda boleh dapati di www.tickethotline
.com. Okey. Ini untuk menyokong-menyokong yang berada seluruh Sabah. Seluruh Sabah. Yang berada di KL, yang daripada Sabah nak main. Semenanjung. Kawan saya daripada Sandakan, daripada Sempurna semua nak main. Yang Tiket dah beli siap-siap. Tiket kapal terbang dulu. Tiket kapal terbang dah beli dulu lah. Jadi saya rasa final yang best Sabah 27 tahun. 27 tahun. Yes. Okey. Yang tu kita nak bincang ni. Tahun Kita nak berehat. 1998 kali terakhir. 98 Pertemuan final juga. Masa tu Johor FA. Masa tu salah seorang guest kita tu. Dia ada. Tapi dia sejuk lah. Kita simpan tu lah. Dia sejuk masa tu. Oh, Tapi dia ada dalam tim tu. Dia sejuk. Tak apa. Juni. Okey. Nindya 3.0 akan berat sekali lagi. Kembali selepas ini paparan mengenai menjelang final Piala FA yang akan menemukan Bolebar Kalakau, Sabah dan juga Johor DT. Berdiri bulu remaku. Berdiri bulu remaku sebab apa? Pasal apa? Pasal last kali bila kita imbau balik Okey. Lama. 27 tahun bang. 27 1998. Saya mengaji masa tu. Masa tu Commonwealth Game. Commonwealth Game. Abang ingat tu. Stadium Masa Bukit tu, Jalil. Bukit Jalil bang. Ya. Masa tu saya tak salah semester 2 di ITM. Semester 2. bukan masa UiTM. tu SPM. Budak lagi saya. Okey, kita nak sembang bagaimana menjelang saingan akhir Piala FA kali ini. Memang dua cerita yang berbeza. JDT sudah merasai setiap tahun nikmat dan juga aura final sampaikan satu ketika public pun kata, bagilah tim lain. Main bola ni nak menang. Betul. Tapi dia kena ingat kan, dia kali ni kalau dia menang dia akan menyamai rekod. Rekod sekarang ni Selangor dan Kedah 5 kali. So Selangor JDT buat Kedah. Kedah. Ingat Kedah tim Kedah. Dia tak ingat. Okey, ni cerita dulu Kedah. Lah tak ingat dah. Ni tak ingat dah. Tak ingat dah. Saya tak lagu ingat tu. dah. Saya tak ingat dah. Sedih Razal kalau tak ingat dah Kedah. Tak ingat. Sama 5 kali. Kedah 5 kali. Ya. Selangor 5 kali. Saya lah ni So JDT immigration. 4 kali. Saya immigration. Selangor 4 kali. Oh, immigration. MC. Oh, base sana juga. Sebab base sana lah. Kalau tak base sana, dia tak boleh immigration. Okey. Kalau kita imbau balik sebelum kita pergi untuk perlawanan tu lah. Saya rasa Rizal 27 tahun. Masa tu Rizal Zamri Yahya, Azmil Azali. Lepas tu Rizal Sukiman. Rusdi Sulong saya. Rusdi Sulong. Azim Muhammad. Coach Steve Dabi. Keeper Omar Salim. Omar Salim. Dia ada masa tu Omar Salim dengan Hasan Miskam. Hasan Miskam. Dia dulu Johor, keeper nama pelik-pelik. Ya. Hasan Miskam, Omar Salim okey. Othman Katmon. Osman Katmon dia betul. Osman Katmon. Ya. Zal boleh cerita sikit Zal? Masa final. Final tu masa saya muda. Masa tu umur berapa agak? Gunung dalam 19 20 tahun macam tu lah. Tapi sekarang nampak macam 19 lah. Okey, betul. Masih remaja lah. Macam remaja. Pantang puji sikit. Lupa. Pada itu ialah first time kita masuk saya sebagai pemain profesional time tu 98 untuk pembetulan first 11 bukan sejuk. Oh tak sejuk. First 11 brother. Tu apa? Saya nak tengok dia. Dia nak macam mempertahankan. mana Bukan tu cakap tadi the junior player bukan first Ya, level lah. maksud saya main defend kanan. Okay. And then kita tahu kita final main kat Sabah. Kita lawan Sabah main ni. di Likas ya, masa main tu, di ya, Likas. betul. Lepas tu dapat tahu main kat Sabah. Cakap pasal apa pula main kat Sabah kan. So kita datang sana pun percentage untuk kita menang main kat tempat dia orang, penyokong dia orang, benda semua. And then last sekali 1-0 kita buat balik. FA Cup dekat Johor. Lepas tu skor Milan Blagojevic. Tapi masa tu Sabah memang legend-legend player memang Yak Wailun, Khairul Azman Muhammad. Siapa lagi? Burhan Ajoy. Siapa yang striker tu? Suami Yusof. Suami Yusof. Tu tanduk tu. Ya. Semua national player time tu. So memang Penuh lah, full house. memang full house. Game best. Final fight. And then- 0-0 first half. Itu saya tak ingat kosong. Tapi kita skor Milan Blagojevic skor 1-0. Saya ingat second half lah. Ingat. So tu kira first piala awak lah. First piala saya. Ada simpan lagi medal simpan. Of course. Memang Tak jual tak Pasal ada banyak player jual. Jangan jual tau. Saya Betul. Ada banyak player jual. saya memang simpan lah. JC player bermedal memang saya simpan. 25 lah JC.
23. Masa tu pakai 23. Masa tu 21. Saya pakai jersey nombor 21, semalam 21 saya ingat. Satu masa main defend kanan. Line up tu ingat? Line up tu Ingat lupa tak apa. Kita Salim Khamis, Darren Stewart, Milian Blagojevic, Rizal Sukiman, Rizal Zambri, Rusi Sulong, Azmi Muhammad. Azmi Muhammad. Azmi Muhammad striker. Dia berganding dengan orang tu lah. Masa tu. Dua-dua national team tu. Rusi Sulong dengan Azmi Muhammad. Azmi Azali saya ingat dia final tu Azmi Muhammad Negeri Sembilan dia tak main lah. Saya ingat pasal mungkin dia gantung apa ke. Yang masuk tempat dia Syakir. Yang main. Ni grup lepas apa nama World Cup 97. bukan. Kan. Best Salihan Maksum ni. Ya lepas tu bawah tu. Yang Salihan Profesor. ya betul. Yang pelapis tu macam ni lah Rizal Sukima, Rizal Sulong tu dia punya Khalid Syadan. Khalid Syadan. itu dia punya pelapis lah. Keeper dulu Saleh Makno. Ya betul. Zaman-zaman tu kan. Mana betul. Tok, FA Cup ni sentimental tu. Walaupun Betul. saya ingat lah masa dulu. Saya sampai sekarang tiap-tiap kali rancangan bila sebut Piala FA saya akan sebut nama ni. Sebab masa tu tahun 1990. Saya sekolah lagi. Ya. Tapi bola ni Iyalah. kena tengok arwah orang tua saya akan pastikan malam tu kita tengok bola ya. So Perak dengan Selangor. Karel Stromsik, Zananuddin 2000. 90. 90. First. Oh, okay. First, ya. Arwah Datuk Raja Ahmad. Manager Perak. Ya, betul. Azizul Abu Hanifah, Itu power tu. P Ravindran, Team power. Import. Tu Express tu. Kinta Express. Kinta Express tu. Import dia Kilwin, Aung Neng, Ang Tuntun. Hang Tuntun. Betul. Semua Myanmar. Betul. Ha? Ya. Masa tu Masa tu abang ambil gambar. Dah. Tahun ni 35 tahun. Tapi antara yang Datuk ingat apa yang dalam 35 tahun apa yang Datuk paling ingat pasal Piala FA? Salah satu yang bila Rizal cakap pun mulu rumah naik pasal apa, you berpengkalan kat tempat orang. Dengan peratus memikir tu memang kepada mereka lah. Tapi demo sepak tak dia main Kelantan dulu tak? Oh, Melaka Kelantan ada main. FA Cup tak? Ya, FA Cup. Negeri Sembilan. Sembilan main. Final? Pernah bukit dia. Bukan, kita ni bukan geng-geng atas tau. Dia kena cek macam tu lah. Dia geng-geng cek. Lagu tu. Kita susun. Tapi different feeling. FA Cup ni different feeling. Ada setengah nak buat nama masa FA Cup ni Zal. Betul. That time tim-tim pun tengah cari ni. Tapi yang balik pada cerita Rizal kata tu, you main di tempat lawan. 98 lah cerita-cerita 98. You travel pun dah kepala dia kata kira give a good game itu saja. Shelito buat Ya. Ken Shelito. Sabar. Tu. Ken Shelito. Ken Shelito. So bila berbekal satu balik ni, saya tak tahu lah macam mana nak ibaratkan that moment. Dulu tak sangat pun wang ringgit ke apa tak ada. It's all jiwa kan. So bila imbas balik, bulu rumah boleh naik pasal that is the moment money cannot buy. Sekarang dengan gaji dengan lebih. First Zal. First final. First final. Itu yang very. And then first cup 98. Masa tu tengah musim tu kita orang teruk, liga kita orang teruk, tapi Steve Davi masuk. Steve masuk kita orang menang direct je. Steve Davi ambil daripada Urukalo. Bukan, daripada Sukumaran. Singapore. And then terus kita orang second league masa liga tu kita orang menang semua, and then FA Cup pun kita orang menang sampailah final. Tu impact pertukaran jurulatih pada ketika tu lah. Kemarin bagi hang macam mana? Ikan. Pass the ball there ikan. Tu manja. Dia jangan manja. Saya tu you memang legend tu. Saya tu daripada saya kenal dia, dekat phone pun saya tak nama penuh tu, Rizal Zamri Yahya. Kita tak panggil nama tu. Dalam live pun kalau saya sebut jurulatih tu Rizal Zamri Yahya ataupun yang dikenali dengan tapi you rare tu. Saya tahu macam tu. You boleh panggil dia nama ikan tu memang rare tu. Dia senior player lah, bawah 16 tahun pergi Saudi Arabia. Saya jurulatih dia lah. Saya dengan Kim Chun. Under 16. Dia pergi Saudi What Arabia. year is it? Dia suku Adan semua satu pihak. 93 tu. 93 Saya Haji Norizan Bakar, Okey. Lim Kim Chun. Kim Chun keeper. Bukan Kim Chun, kita punya Lim Kim Chun, bukan Lim Chuan Jin. Kim Chun. Kim Chun. Nak jaga dia orang ni bukan senang. Lihat. Tapi dia baik lah. Kim Chun ni assistant producer dengar ni.
Kim Chun ni Lim Chuan Chin, Lim Tiong Kim. Ni adik-beradik. Lim Seng Kun. Lim Seng Kun. Lim Seng Kun. Dia Dah- Mary dah- Lim main hoki wanita Malaysia. Tak, program ni sejam ni tau. Dia kalau cerita pasal adik-beradik. Apa ada okey aku sembang. Apa yang kacau. Tapi Datuk memang betul tu. Saya betul tu. Saya terkejut tu. Ini bukan memang, ini cerita betul tu. The moment you mention ikan, that one is Legend. alright. Tu legend. Ya, sebab suka Bukan semua orang tahu kan tu. Dia orang punya training saya tengok suka baru panggil ikan, pass the ball there ikan. Dengan manja dia panggil. Lah, tu Tapi sebenarnya identiti dia. Man, kita dah kenal Rizal lama. Sebenarnya kita tak pernah tahu pun kenapa nama tu diberi kan. Itu dia kena jawab lah. Dan pasal saya duduk asrama. Okey. Bila duduk asrama tu, Okey. dah macam zoo kat asrama tu. Okey. Ikan, buaya. Nak senang, nama panggilan. Macam-macam lah. Member awak tu panggil siapa? Adi. Adi Zakaria. Kan? So macam-macam nama Gelaran lah. Gelaran Nama kat situ gelaran. lah. So saya dapat daripada asrama daripada yang satu, nak membezakan orang-orang ni semua panggil nama lah. Sini panggil lah, engkau ikan, engkau buaya. Okey. Macam tu. Senang je dia orang panggil. National team pergi tu, team list saya prepare. Saya tertulis ikan, saya kena maki. Bodoh ke apa? Aku tak cek lah budak dia orang ada nama. Aku tahu nama tu ya. Start list. Macam tu kat Saudi Arabia. Lepas tu saya kena marah. Kata, nama hang apa? Cakap abang main lah dia. Maksud dia lama dah kenal dah. Lama. Coach. Anak murid saya. 1991 start kenal Datuk. Kalau tak buat podcast ni tak tahu. Tak tahu. Itu sebab tu dia special. Ninja 3.0 ni. Benda hak orang tak tahu. Jadi tahu. Orang tak tahu. Itulah Pak Ji suka. Yang tu Pak Ji suka. Betul. Nah, dia punya momentum tu, saya jadi player, Datuk jadi coach. Saya jadi coach pun dia jadi Coach lagi. Patut berhenti dah kan. Tak mampu. tak, maksudnya level di atas saja. Patut dah berhenti lah kau. Jadilah bagi kat online. Tapi saya kena, this one is ikhlas daripada hati saya. Passion. Dia yang saya tahu, satgi dia duduk di Penang, satgi dia duduk di Kelantan. Dia punya passion tu. All passion tu. Dia pasal budak-budak ni, zaman budak ni. Ya, betul. Dia buat, hantar pergi kat sana lah. Buat apa benda buat kan. Okey. Berbalik pada final tadi tu. Ya. Ada orang, ada pihak yang cakap kenapa kita tak main dekat Likas? Apa pendapat Datuk? Habis Untuk nak main, final habis dia nak main di Lembah Gelang. Mana nak main pasal apa? Pentas final ni adalah satu pentas untuk semua boleh datang, semua boleh merayai kemenangan. Dan siapa nak main? Apa salahnya main di mana juga? Ada isu? Ada isu? Adalah, ada dengar-dengar ada pihak yang menyuarakan bahawasanya sepatutnya final kali ini beraksi di Likas. Okey. Sepatutnya lebih memberi peluang kepada. Okey, itu pandangan beliau lah. Itu pandangan mereka. Tak apalah. Tapi kita nak satu pentas yang kalau kita nak pergi tengok gambar, kita nak keselesaan, kita nak teknologi terbaru, suasana dan sebagainya. Bukan kata dia. Fikir komersial lah tu. Ya, because komersial. Dia ada banyak dia punya impact dia. Bukan kata Likas tak bagus, kan? Kita go on tactical lah. Ya. Game Sabah dengan JDT ni. Okay, sebelum kita nak break, lepas tu kita nak dapatkan pandangan penonton ataupun fan. Okay, kita ada masa sikit. Producer ada masa sikit kan? Okay, good. Taktikal macam mana, apa jangkaan yang akan berlaku dalam tempoh 90 minit ni untuk kedua-dua pasukan, ataupun of course segalanya akan tertumpu pada JDT, tetapi different ball game final. Zal? Saya rasa JDT of course dia tak akan ubah secara taktikal dia. JDT is JDT. So yang boleh tumpuan adalah Sabah. Macam mana dia nak mengimbangi. Sebelum ni saya rasa dia kalah 6 ke dekat 8 dekat JDT. So saya rasa pengalaman dia dah ada. And then homework pun dia tengah buat sekarang ni. And then salah satu cara untuk dia dapatkan cup is final FA Cup. Dia dah final dah ni. So nak macam mana pun, kalau you nak dapat cup, so you mesti bagi aksi yang lebih different daripada apa yang dia dah tunjukkan di semi-final, di Liga, buat homework, kajian dan sebagainya. So saya pasti JDT akan kekal dia punya perancangan dia. Sabah akan tukar cara sama ada. Saya rasa dia akan main 3-5-2? 3-4-3. Saya rasa dia main 3-4-3. And then dia defend 4-5-1. 5-4-1. Attacking 3-4-3. And attacking 3-4-3. Saya rasa untuk mengimbangi. Kadang-kadang orang cakap
lawan JDT kita boleh main counter attack. Kita sit dekat tempat lu. Bohong. And then lepas tu kita counter. Bohong. Bukan senang. It won't happen macam tu. Atuk, pada saya In the final it won't happen like that. lain satu, JDT punya style apabila dia hilang bola di bahagian defending third opponent, ni Sabah contohnya, dia immediate press. So you tak akan sempat pun untuk you nak tengok siapa player yang lari, benda semua tak ada. Dia automatic hilang bola, pum, dia press. Pasal apa? Pasal kesemua pemain JDT dia dah compact ke atas lah. Dia dah memang betul-betul semua berada di dalam kawasan pasukan lawan. So kalau dia biarkan pasukan lawan boleh pegang bola dan sebagainya, problem dia naik terlalu tinggi. So banyak ruang di bahagian defend pasukan JDT. That's why hilang bola dia akan immediate press. Dia akan terus pressing. So macam mana cara untuk Sabah keluar daripada tactical yang cara permainan JDT tu, pada saya dia punya turning point dia lah. Kalau main open, adakah you bersedia? Betul. So saya rasa macam Ya. Saya setuju dengan apa pendapat dan pandangan Rizal. Tapi kalau mengambil keputusan tempoh hari, mereka dibolosi satu jaringan besar. Saya cerita Sabah ni. Kalau dia boleh manage the middle block, dia kena manage. Bukan kata sure, dia kena manage sebab dia akan menghadapi tekanan dalam, seperti mana saya kata tadi, berbagai arah dia akan dapat tekanan. So kalau dia boleh manage the middle block, mengharapkan quick regain kalau dia dapat bola, then dia balik hampir dengan defensive third JDT. Kalau tidak, you kena hold, tapi 90 minutes, how long you want to hold? You kena ada action. If you don't have action, then the diamond formation will kill you. Dia game ni juga kan, saya suka tengok bila JDT attack bang opponent without ball. Okay, zone marking tu sebab balik pada kita cerita tadi ni, dia datang ni dalam keadaan tak apa-apa macam ni kan. Ayat paling mudah sebenarnya. Tak apa-apa datang ni, zone marking itu akan jadi di mana? kucak-kacir. Dia akan jadi lebih kucak-kacir. Sebab apa? Pasal macam Datuk cakap tadi, formation tetap sama, tapi gantian pemain tu. Kan? Kadang-kadang Backson turun bawah. Apa ni? Betul, kadang-kadang dia collect bawah sebab ya, betul. Ya. So kita tak expect benda tu berlaku pasal Backson main dekat atas. So, sebab tu saya cakap macam-macam option yang ditunjukkan oleh pemain JT masa mereka berserang. Tetapi kita perlu ingat, kelalaian apabila buat kesalahan pun, sebelum ni pun ada pasukan-pasukan yang telah menjadikan gol untuk JDT. Melaka contoh yang terbaru. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. How the way dia punya counter attack, terus hantar bola di belakang defender, tetapi memerlukan pemain yang laju. Boleh you dapat. Tapi both of you can reserve result dia. Sebelum kita berehat, kemudian Datuk tolong pegang ni, promote sikit tiket final dalam bahasa Mai dah. Datuk kena bagi dalam bahasa Siapa? Fakri, bahasa apa Fakri? Nak sebut bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Hokkien. Hokkien tu. Aku belanja Hokkien mi lepas ni. Baik. Tunjuk kamera, tunjuk sini kamera. Okey, baik. Tunjuk elok lah. Betul, aku nak tengok harga. Okey. Tak macam tu. harga nak sebut Hokkien nanti payah tu. Okey. Tak apa. Okey, si FA Cup final Q Johor Darul Takzim Bhagat Sabah. Jap Sydney tong kim yang jip. Si Sabah Q lah. Si Sabah Q. Tapi JDT cepai si iya Cego tahu Cego tahu Sangka Kedah, Sangka cuci Selangor. Leo bosiang leo. Tapi cuci ya si Bu Biakin. Malaysia Q final tentu Chapsi Ho Chapsi Ho Lucky Stadium hai kwa game lah. Nah, tiket go chap kho, chap kho, cepat go chap nopak. Sai kategori khóa mèo wow pun bị thanh nào lagi okey. Okey. FA Cup final.
Johor Darul Takzim and Takzim lah. Dia juga Sabah. Okey, Sabah bah. Okey. Okey, kita kembali dalam minit-minit terakhir perlawanan. Biasa kalau pengadil bagi Satu lagi, abang mau ingat tu. Piala FA ni pada abang yang tak boleh lupa pasal dia punya piala tu. Pernah ingat tak? Ya, besar ke dapat tu? Besar. Betul? Ya. 2005 lah saya start sampai 2007. Tapi orang sampai komplain tak boleh angkat. tak boleh angkat. Berat gila. Dia separuh. separas pinggang tu lah. Tak silap saya dah. Almarhum Sultan Abdul Halim. Ya. Jalan Batu Kawan. Ya, masa tu betul. Masa tu lah Kedah. Ya. Ni cerita masa tu. Sabar, comeback mana tahu. Cerita pasal lain. Coach Pro kita cerita Gate. final Okey, Piala FA lah ni. Joy marah sungguh. Coach ada, kita ada coach ni. Ada. Kalau Kedah nak cari coach lah. Okey. Siap ni. promote. Tadi masa promosi tu cakap apa Hokkien. Apa ni brother Iza macam faham masuk dia punya tu. Dia memang ni ya. 17 tahun duk Penang. Tu yang mana sulang ke? Mana kontok terang ke? Macam Iman enak macam orang lari kita dah. Ni cuma macam ni. Okay, sorry. Kedah Selangor. Takkan tak faham. Dahsyat morning. Okey, kita dah dapatkan tactical bagaimana perancangan kedua pasukan. Of course, dalam kertas Sabah akan turun sebagai underdog. Tapi suka diingatkan, final is different ball game. Apa-apa boleh berlaku. Ada kalanya jaringan awal akan menyentapkan tempo perlawanan dan sebagainya. Jadi kita nak dapatkan pandangan daripada dua wakil penyokong. Oh ya. Kita tak main sini. Betul. Tapi kita ada cara kita. Betul. Sebab Nindya 3.0 Dia ni main sini masa final nanti. dia akan telefon kita minta tiket. Macam biasa. Okey. Saya cuba mendapatkan dua penyokong. Fakri. Okey. Baik. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Waalaikumsalam. Dengar saya. Assalamualaikum. Dengar. Okey. Abang Arif, penyokong JDT Water dari Sabah. Water, sihat kamu, bah? Alhamdulillah sihat, brother. Okey. Kita buka, siapa nak bercakap dulu? Ceritalah pasal kekuatan masing-masing, pertahankan. Kita bagi tahu sini. Dato' Richard ada, Riza Zamri ada. Kita mulakan dengan Osom. Sila. Okey, kita mula dengan Water dulu. Oh, saya pula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih kepada pasukan GDT kerana sudi ingin berkongsi. Pasukan JDT? Dengar dulu. Kita tanya. Okey. Dia bukan Jimat. Cerita kekuatan dan kelemahan mana-mana pasukan lah. Okey. Tapi mewakili Sabah FC pula sebagai penyokong dan merupakan seorang yang pernah beraksi di peringkat ataupun level Piala Malaysia ataupun Piala FA. Saya beranggapan pasukan Sabah mempunyai peluang yang seimbang kalau kita lihat kepada perkembangan keputusan-keputusan yang terkini. Baru-baru ini satu keputusan di luar jangka, di mana kalau kita lihat dari segi peratusan Sabah lawan Selangor main di away game, mungkin ramai yang beranggapan Sabah FC tidak akan pergi final, tetapi syukur alhamdulillah rezeki Sabah FC tahun ini masuk ke Piala FA lah final. Dari segi kekuatan Sabah FC pula, saya begitu optimis lah dengan Sabah FC punya kekuatan pada hari ini. Kita lihat semangat kesukanan yang ada, persatuan dalam satu pasukan yang kita lihat setinggal serba sedikit memberi kesan positif kepada pasukan Sabah. Dari segi pemain pula, walaupun kita tidak ada pemain yang ternama, tetapi kita percaya dengan kebolehan dan kemampuan pasukan Sabah FA ataupun Sabah FC untuk menantang pasukan JDT di final Piala FA. Okey. Berapa menang? Untuk menang ni kita pergi ambil 1-0 sajalah. Kita ambil 1-0, kita pergi kepada yang reasonable punya.
Okey, Walter. Untuk makluman anda yang mendengar ni, Walter ni bekas pemain pasukan pernah beraksi untuk pasukan PPJ dulu Ya, betul. Zaman coach Ridu. Dola Saleh. Dola Saleh. Champion lah 2003. 2003. Oh 2003 champion. 2003, betul. Okey. Walter. Dalam dialek Sabah, panggil semua penyokong sandakan sempurnalah Datu bagai Final. datang Bukit Jalil dalam bahasa Sabah. Okey, kepada semua penyokong-penyokong pasukan Sabah yang kita kenali daripada skuad Badak, saya menyeru dan memohon kepada pasukan-pasukan ataupun penyokong-penyokong Sabah yang berada di Sabah dan Semenanjung terutamanya, datanglah ramai-ramai memberi sokongan kepada pasukan kita kerana Sabah FC memerlukan pasukan yang keselbasan yang ke-12 di luar. Iaitu kita sebagai penyokong kena hadir ramai-ramai. Kalah atau menang perkara nombor 2. Tetapi kita hadir untuk memberi sokongan yang padu, yang positif untuk pasukan kita. Aramaiti. Sabah FC Onsoy. Onsoy. Onsoy cakap Sabah, bukan Onsoy cakap KL. Onsoy Sabah lah, murut lah tu. Kamu marah sama aku kah? Sebab aku ada ikan di situ. Ikan ni idola kita lah, brother. Alamak. Betul. 1-0 dia Saya ambil Sabah boleh pergi 1-0 dengan realiti yang nyata. Okey, baik. Abang Arif daripada JB. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Tadi Datuk Water ke? Tadi water daripada Sabah. Okey, tak. Okey, pertama sekali saya ucapkan tahniahlah kepada Sabah FC kerana berjaya sekian lama. Rasa kali pertama Selepas 98. 27 tahun. 27 tahun. 27 tahun final. Tahniah. Tak menjagakan lah, dan ada juga yang menjagakan Selangor tewas kan. Tapi sebenarnya kalau ikutkan kalau dari Selangor lagi mungkin lagi meriah lah kan. Tapi macam mana pun tahniah Sabah, dan lebih meriah lagi kalau dapat mengalahkan JDT. Ramai yang cakap begitu kan. Ya. Tapi InsyaAllah, amin. Tapi JDT tetap JDT. Nampak belagak lah. Tapi saya nak lihat juga dalam Malaysia yang dapat mengalahkan JDT sekali kan. Jadi satu ramai yang suka macam tu kan. Ya. Perlawanan yang sangat lah. Minta perlawanan yang terhebat sepanjang zaman lah. Perlawanan akhir Piala FA kali ni. Okey, JDT menang berapa bang? Mungkin 3-0 kot. 3-0. 3-0 Tak bagi banyak, 3-0 je. Oh, lagi belagak nampak tu. Okey, apa pun terima kasih kepada Walter dan juga Abang Arif. Walter. Okey. Ya, saya. Sampai jangan lupa kamu telefon kau. Okey, no problem bro. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walter ni dulu main zaman-zaman Coach Dolah lah. Champion lah 2003. Dia dengan Syuk. Ya, Syukri Harun. Yus. Yus. Okey, baik. Saya selain daripada ni, saya nak kena bagi kredit juga. Dia yang menyedarkan saya benda ni adalah Izatan. Ada sekali kita main bola dengan PDRM. Jabatan Trafik PDRM. Ramai yang tak tahu bang. Stadium Merdeka. Stadium Merdeka. Ramai yang tak tahu ni. Perjalanan final ni macam mana? Ya, betul. Zal, awak naik bas senang pakai headphone dengan lagu turun angkat tangan pakai apa. Betul tak? Tapi dah siap. Persiapan final lain. Lain. Ya. Polis dengan mesyuarat tak mesyuarat. Kan? Bang, cerita sikit bang. Tak, tu kadang-kadang kita tak tahu yang unsung hero tu yang memastikan perjalanan final tu berjalan dengan lancar dan selamat. Ya. So bukan saja di dalam stadium, tapi perjalanan pasukan ke stadium, perjalanan fans ke stadium itu juga harus diambil kira. Dia sebenarnya dia ada countdown time, sebab saya pernah mengalami pengalaman ni semasa AFF final kan. Tim akan berangkat daripada hotel ke ni,
mesyuarat, managers meeting dan juga semua agensi-agensi yang terlibat akan duduk ke situ. Dia tak boleh kurang seminit lah. Tak boleh. Sebab dia ada dia punya countdown. Countdown bermakna dia dah calculate perjalanan di atas jalan berapa minit, laluan mana nak ambil dan di mana dia interchange. Dia interchange ni dia plan kedua. Bermakna berlaku rusuhan di depan, accident fan menghadang dan dia ada plan 2. Sama juga semasa World Universiade Game di Shenzhen. Bas ikut taklimat kita pergi jalan ni. Last minute bas tukar. Split. 12 pasukan ikut kiri, 12 pasukan ikut kanan. Kami mulai ingat dia ikut jalan yang itu, ingat tanah runtuh dan sebagainya. Dia kata dia takut terrorist attack. Sama macam polis dengan Datuk itu. Itu sama apa Datuk Isri? Datuk Isri. Datuk Isri. Pasal memang setiap macam pasukan, dua pasukan, semua kena polis escort. Dia bukan dua hotel sama. Dia bukan dua hotel sama, dia kena pisah-pisah kan. Dan nak memastikan timing dia orang sampai tu. Dan especially yang paling penting sekali ni pengadil ni. Yes. Kalau selagi pengadil tak sampai game tak boleh siap. Betul. Game tak boleh start kan. So tugas-tugas benda ni kita tak boleh lupa. Kan. So untuk orang kata memastikan final tu berjalan dengan lancar, ada tugas-tugas yang perlu kita orang kata give a respect lah. Terima kasih kepada of course MFL di atas komitmen yang berikan. Walaupun kiri kanan depan belakang kena attack, tapi tak ada depa bukan senang. Bukan senang. Nak jaga berapa belah tim ni kan. Ada sagi komplain ni, tapi itulah kita kadang-kadang saya mula memikirkan sebenarnya kita ni proses pembelajaran ni takkan habis. Betul. Betul. Kalau tak ada MFL lagi, ni cakap pun lagi depa kata macam-macam. Ya. Jadi final ni kita harapkan final yang sempoi. Ya. Final yang Nindya. Betul. Polis main peranan, penyokong tak kira hampa nak main daripada mana pun. Rakan-rakan di Sabah yang naik flight, make sure booking hotel awal sebagainya untuk memastikan semuanya berjalan lancar bang. Last word bang, nak say something? Okay, all the best pada pasukan JDT dan juga Sabah. Saya mengharapkan satu final yang epic dan especially to the fans kan. Orang kata enjoy the game, tapi tolong dalam masa yang sama tolong jaga tingkah laku. Last word tu? Itulah kita nak jadi satu nostalgia lah. 27 tahun sekali lagi pasukan itu beraksi dalam pentas final. Biar jadi 1000 kenangan. Tak kisah siapa menang, mesti ada pemenang dan kalah dalam satu perlawanan. Tapi yang penting adalah momen-momen indah ni sentiasa bawa terpahat di fikiran mereka. Zal? Saya pun pertama sekali saya nak ucap tahniah kepada dua pasukan lah, especially Sabah. Kalau tengok tadi Walter ni, saya pun rasa macam dia punya feel yang dia rasa setelah 27 tahun. Betul. Sabah kembali ke pentas final, walaupun yalah lawan yang bukan senang, tetapi pada diorang satu kebanggaan. Saya suka dia realistik. Ya betul. 1-0. Betul. Saya pun memang setuju dengan dia. Dia tak ada 4-0 lawan JDT ni, tapi dia mesti ada proud dengan pasukan dia. So saya mengharapkan game yang menarik dapat kita saksikan, sporting spirit yang dapat ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan dan juga fan. Sebenarnya inilah apa orang cakap, warna-warni bola sepak kita lah. Dengan adanya tim pasukan Sabah dan Johor, so keputusan nanti kita tahu akan datang siapa yang menang sebagainya, tapi yang paling penting adalah semangat kesukanan kedua pasukan tu perlu ditunjukkan lah. Okay. Sebelum Abang, prediction jangan saya pilih JDT lah. Skor 3-0. Datuk 2-1 JDT. Okay Abang, last word. Okay. Last word dia. Kau nak predict juga? Kan kena. Kan? Cakap salah, tak cakap salah. Jangan lupa untuk bersama kami di TikTok Nindya 3.0 di social media. Betul. Instagram. TikTok. Lepas tu jangan lupa untuk YouTube dan juga YouTube Cakap Sukan dan juga YouTube saya Hafiz Ahmad. Ya, betul. Untuk Nindya 3.0 yang akan kami bawakan kepada anda. Okey, jangan lupa sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada anda yang terus menonton Nindya 3.0. But last but not least, Tok, tolong promote sikit
bagaimana tu nak buat? Tapi Tamil, Nindya 3.0. Dia itulah. Okay. Dengan FA Cup final sikit cukup. அனைவருக்கும் நீங்கள் நிந்தியா 3.0 பார்க்க மறந்துடாதீங்க. ஏன்னா இது வந்து இந்த எபிசோடில் தான் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் சிப்பாக பக்கா கிடைக்கும். அதை ஃபைனல்ஸாக வந்து பார்க்க மறந்துடாதீங்க. 3.0 number 1. Okey, sampai di sini pertemuan kita. Saya Hafiz Ahmad. Saya Izzatan. Saya Rizal Tamriaya. Saya Dato' Richard. Pastinya Nindya.